Kita lihat dah mula bergerak untuk kemuncak haji, itu bergerak kepada Arafah. Sebahagian daripada mereka yang tidak sihat, yang dibawa dahulu, saya tengok tadi sebahagian daripada mereka telah dibawa dengan wheelchair dan seumpamanya. Alhamdulillah hari ini tadi kawan-kawan saya pun yang berada di Tanah Suci Mekah ni, orang pokok senar duk WhatsApp mai, mereka berada dalam keadaan Alhamdulillah selesa. Hari ini 1.8 juta dah mula bergerak dan sebahagiannya telah pun sampai ke Arafah. Dan nampaknya persediaan dan persiapan kali ini ni saya banding dengan 2017 saya pergi dulu. Tadi pun saya duduk telefon kawan-kawan, nampak kawan-kawan kita tahun ini nampak selesa. Duduk di Arafah tu ada tilam. Kalau masa 2017 tu saya pergi tu, tidur atas kapet penuh pasir. Hak saya tidur tu, saya masih ingat lagi kapet tu atas akang pokok. Atas akang pokok apa, wallahualam, pokok kurma ke pokok apa, jadi mak lain sakit belakang lah. Tapi hari ni susun tilam tu cantik, walaupun tilam tu taklah besar mana, tapi maknanya selesa lah. Dan ini juga saya percaya persiapan di Mina pun macam-macam tu. Dan Alhamdulillah kita lihat ada saya tak ingat berapa orang tadi saya tengok, iaitu jemaah haji yang buta. Yang buta, dan tabung haji membuat pelancaran garis panduan haji menggunakan huruf Braille. Jadi ini satu perkembangan yang sangat baik yang dilakukan oleh pihak tabung haji untuk memberikan keselesaan kepada semua jemaah haji. Jadi kita doakan moga kaum keluarga kita, sahabat handai kita dan seluruh umat Islam yang berada di Arafah pada kali ini, untuk pertama sekali mereka ambil peluang ini pertama untuk mendoakan kebaikan untuk diri mereka sendiri dan juga keluarga mereka. Yang keduanya ialah untuk Gaza, untuk Palestin yang sedang dibantai oleh Israel sekarang ni, dan juga untuk khususnya kalau jemaah Malaysia, untuk kepentingan negara Malaysia lah, supaya diberikan kebaikan, keamanan dan kesejahteraan untuk kita terus melangkah membawa negara kita ini ke puncak jaya ini, insya-Allah. Ya, kita sama-sama doakan semoga rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, kaum keluarga kita, jemaah haji yang sedang berada di sana diberi afiat, diberi kesihatan yang baik, kekuatan, semoga mereka mampu untuk melaksanakan haji dengan cara yang terbaik. Masa saya dulu pun lebih kurang untuk juga. Masa di Arafah tu kira lantai tikar tu pun dia tak sama, so kita pilih duduk yang agak proper untuk. Tapi di Mina dah ada tilam lah. Sampai di Mina tu dah ada tilam. Di Mina pun tak ada tilam. Sampai duduk tu berimpit-rimpit. Saya sampai lewat di Mina. Kami rombongan kami tu yang paling akhir lah sampai di Mina. Tengok penuh, kita pun tak tahu tempat duduk kita di mana kan. Dia letak satu senarai nama-nama, terpaksa baca pula. Jadi akhirnya bila dah ada tilam ni, tak boleh lah dua tilam seorang duduk kan. Mestilah seorang satu tilam. Jadi nampak sangat selesa lah. Jadi kita nampak dari masa ke semasa penambahbaikan yang dilakukan oleh tabung haji, improvement tu nampak Alhamdulillah. Dan semoga lagi sekali jemaah kita berada dalam keadaan sihat, berada dalam keadaan baik. Dan kita ucap tahniah juga kepada petugas-petugas, pegawai dan juga petugas-petugas dan sukarelawan haji kita yang ada di sana.